Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar dari pengajian Islam mengambil subjek MPU 3151 Falsafah dan Isu Semasa akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Kepentingan Nilai Manusia dalam Menangani Krisis Akhlak Remaja pada Masa Kini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Muhammad Azami bin Ismail, Muhammad Alif bin Jamil, Muhammad Aiman bin Yusuf, Wan Putra Al-Aribi Wan Azhar, Abu Zar Al-Ghifari bin Muhammad Azhari dan Muhammad Harith Daniel bin Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kajian yang bertajuk Kepentingan Nilai Manusia dalam Menangani Krisis Akhlak Remaja pada Masa Kini. Secara umumnya, pendidikan bukan sekadar melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, tetapi ianya juga memainkan peranan penting dalam membentuk nilai moral dan akhlak yang baik. Namun, dalam era teknologi dan media sosial yang semakin berkembang pesat ini, kita dapat melihat krisis akhlak dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Oleh itu, pendidikan nilai perlu diberi perhatian yang lebih serius. Pendidikan bukan sekadar memahami teori, tetapi menekankan aspek penghayatan dan amalan sebenar dalam kehidupan. Ianya bertujuan untuk membentuk individu yang mempunyai moral yang teguh, mampu membuat keputusan, bertanggungjawab dan berintegriti. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk meneliti peranan pendidikan nilai dalam menangani krisis akhlak remaja dari perspektif falsafah pendidikan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, bagi bahagian latar belakang pula, kita dapat melihat bahawa masalah akhlak remaja pada masa kini semakin jelas dan membimbangkan. Antara isu yang sering berlaku ialah kurangnya adab dalam pergaulan, kesukaran mengawal emosi, serta terlalu leka dengan media sosial dan hiburan. Perubahan dan perkembangan teknologi yang begitu pantas menyebabkan remaja mudah terpengaruh sekiranya tidak dibimbing dengan betul. Walaupun pendidikan nilai dan pendidikan agama telah diajarkan di sekolah, kesannya masih kurang dan tidak memberangsangkan. Ramai pelajar mengetahui apa yang betul dan apa yang salah, namun mereka menghadapi kesukaran untuk mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, pendekatan pendidikan nilai pada masa kini lebih tertumpu kepada aspek teori berbanding dengan penghayatan sebenar. Keadaan ini menyebabkan nilai yang dipelajari tidak benar-benar dihayati dan diamalkan. Oleh itu, pendidikan nilai perlu diperkukuhkan supaya ianya bukan sahaja difahami tetapi benar-benar membentuk sasiah dan jati diri remaja, yang mana ianya selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya saya Muhammad Alif bin Jamil, 4252000341. Dan pernyataan masalah dari tajuk ini adalah remaja kini dia memahami nilai itu secara teori sahaja. Pendidikan nilai itu secara teori saja. Dan mereka ni sukar mengaplikasikan teori tersebut dalam kehidupan sebenar mereka lah. Dan nilai murni yang diajar di sekolah pun tidak diterjemahkan melalui penghayatan mereka, dan itu adalah lemah. Dan remaja kini mereka keliru tentang makna nilai dan tujuan hidup mereka, yang mana di antara itu terdapat jurang antara ajaran dan amalan yang sebenar. Dan pengaruh besar yang terdapat dalam pernyataan masalah ini adalah media sosial dan trend terkini, budaya popular yang memberi pengaruh besar dalam tingkah laku dan perbuatan mereka dalam kehidupan seharian, yang mana boleh mengubah gaya hidup dan kandungan yang bercanggah dengan nilai murni, yang perbuatan tersebut mudah ditiru dan boleh merosakkan akhlak mereka lah. Dan dari situ juga pembinaan akhlak yang berprinsip ini merupakan salah satu akibatnya, yang mana ia adalah sukar dan makin mencabar. Yang mana pembinaan akhlak ini adalah memerlukan pendekatan nilai yang menyeluruh, berterusan dan dekat dengan realiti kehidupan remaja. Yang mana ini akan memudahkan mereka dan meningkatkan prinsip akhlak kehidupan seharian mereka seterusnya. Persoalan kajian.
Berdasarkan masalah yang dinyatakan, kajian ini akan memberikan tumpuan secara keseluruhannya kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama, apakah nilai-nilai manusia yang diamalkan bagi membina akhlak yang berprinsip? Yang kedua, bagaimanakah nilai-nilai ini dapat dipraktikkan bagi mengatasi krisis akhlak remaja? Dan yang ketiga, bagaimanakah pendekatan pendidikan nilai murni boleh mengatasi krisis pembentukan akhlak yang berprinsip? Bagi objektif pula, ada dua. Yang pertama, objektif umum. Objektif umum ialah untuk mengkaji asas falsafah pendidikan nilai akhlak sebagai landasan pembentukan akhlak remaja dalam menghadapi krisis moral dan cabaran kehidupan moden. Objektif khusus untuk menganalisis konsep nilai dan akhlak menurut perspektif falsafah pendidikan. Khususnya dalam konteks pembentukan insan remaja, juga meneliti aliran-aliran falsafah pendidikan seperti idealism, realism, pragmatism dan falsafah pendidikan Islam yang menjadi asas kepada pendidikan akhlak. Menghuraikan hubungan antara falsafah pendidikan akhlak dan pembinaan sasiah remaja. Dari aspek pemikiran, sikap dan tingkah laku moral, seterusnya mengkaji punca krisis akhlak remaja masa kini daripada sudut falsafah, termasuk krisis makna hidup, relativism moral dan pengaruh materialism. Kajian ini juga bertujuan menilai kekuatan dan kelemahan pendekatan falsafah pendidikan nilai murni dalam menangani cabaran akhlak remaja dalam era globalisasi dan digital, dan menganalisis kesesuaian falsafah pendidikan nilai dengan realiti remaja masa kini, termasuk perubahan sosial, teknologi dan budaya. Akhir sekali, merumuskan kerangka falsafah pendidikan nilai akhlak remaja yang holistik. Bagaimana bagi memperkukuh pembinaan akhlak dan jati diri secara berterusan. Okey, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk tinjauan yang melibatkan seramai 56 orang pelajar di Universiti Selangor yang dipilih secara rawak daripada pelbagai fakulti, daripada pelbagai program. Seterusnya, data ini dikumpul melalui soal selidik Google Form ataupun borang soal selidik yang berasaskan skala Likert 5 mata, iaitu yang pertama, sangat setuju, yang kedua, setuju, yang ketiga, neutral, yang keempat, tidak setuju, yang kelima, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Ia diedarkan secara atas talian melalui pelbagai aplikasi, contohnya WhatsApp dan Telegram. Seterusnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, iaitu kekerapan, peratusan dan min. Kerana kaedah ini cepat, lebih sistematik dan mudah dianalisis bagi menggambarkan pola serta kecenderungan jawapan responden terhadap item-item yang dikaji. Seterusnya, saya ingin kongsikan sedikit tentang dapatan kajian yang telah dijalankan berkaitan amalan nilai murni dan pembentukan akhlak berprinsip dalam kalangan remaja. Kajian ini melibatkan 56 responden dan dianalisis menggunakan kekerapan, peratusan, min serta sisihan piawai dengan skala Likert 1 hingga 5. Bagi bahagian A, hasil kajian menunjukkan amalan nilai murni individu berada pada tahap tinggi, min keseluruhan melebihi 3.67. Item tertinggi ialah pengaruh didikan keluarga terhadap pembentukan akhlak, manakala item terendah ialah amalan kejujuran, namun masih berada antara tahap sederhana ke tinggi. Ini menunjukkan remaja mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Seterusnya,
Bahagian B berkaitan faktor pembentukan akhlak. Semua item mencatatkan mim yang tinggi dengan peranan ibu bapa sebagai faktor yang paling dominan. Ini membuktikan bahawa keluarga dan nilai keagamaan sangat penting dalam membentuk akhlak remaja. Untuk bahagian C, kajian mendapati pendidikan nilai di sekolah memberi kesan yang positif. Penglibatan ibu bapa mencatat min tertinggi, manakala aktiviti kokurikulum juga membantu dalam menangani masalah disiplin. Secara keseluruhannya, kajian ini merumuskan bahawa tahap amalan nilai murni remaja adalah tinggi. Dengan purata min melebihi 4.00, remaja sangat bersetuju bahawa keluarga, pendidikan agama, guru dan program sekolah memainkan peranan besar dalam pembentukan sahsiah serta mampu membantu menangani krisis akhlak remaja. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai rumusan, hasil kajian ini menunjukkan bahawa tahap amalan nilai murni dalam kalangan remaja berada pada tahap yang tinggi. Majoriti responden sangat bersetuju bahawa keluarga memainkan peranan utama dalam membentuk akhlak, diikuti dengan kepentingan pendidikan agama serta sokongan daripada guru dan pihak sekolah. Secara keseluruhannya, pendidikan nilai terbukti memberi kesan positif dan berupaya membantu menangani masalah serta krisis akhlak dalam kalangan remaja masa kini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. 3. Terima kasih kepada saudara Abu Zar. Kini saya teruskan dengan kesimpulan dan juga kata penghargaan. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Haris Daniel bin Muhammad Yusof dan nombor matrik saya 4252003131. Baik, secara keseluruhan, pendidikan nilai memainkan peranan penting dalam menangani krisis akhlak remaja masa kini. Walaupun mereka telah diajar dengan nilai murni, mereka tidak dapat membezakan di antara pengetahuan dan juga pengamalan dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, pendekatan pendidikan nilai perlu diperkukuh secara menyeluruh dan praktikal selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan individu yang berintegriti dan juga berakhlak mulia. Baik. Akhir sekali, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Muzairina binti Muin atas segala tunjuk ajar dan juga bimbingan dalam menyelesaikan kajian ini. Tidak lupa juga kepada para responden, pelajar UNISEL dan juga ahli kumpulan yang telah memberikan sepenuh komitmen dan kerjasama dalam menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih. Bye.